hak keistimewaan Melayu dan Bumi Putera. Bila cakap pasal topik ni je, semua akan jadi panas. Ada yang akan terus mempertahankan, ada yang akan terus mempertikaikan. Dulu, aku pun tengok benda ni secara hitam putih. Tapi lepas tu aku mula belajar sejarah, aku mula faham sedikit dan aku nampak benda ni bukan tentang kelebihan. Bukan pasal kelebihan, tapi dia tentang cara negara ni bermula, sejarah permulaan negara Malaysia. Masyarakat di tanah Melayu pada masa itu dipisahkan oleh British mengikut kaum dan fungsi ekonomi. British memerintah kita dengan satu taktik yang dipanggil divide and conquer. Secara umumnya, orang Melayu berada di luar bandar dan bekerja di sektor pertanian. Orang Cina pula bekerja di sektor pelombongan dan juga perdagangan. Meanwhile, orang India pula dibawa masuk dan ditempatkan di ladang-ladang ataupun estate-estate. Benda ni bukan nak cakap pasal satu kaum tu rajin atau malas disebabkan itulah ada jurang. Tak, inilah hasil daripada pemerintahan mengikut kaum. Kalaulah bahagian perdagangan ada orang Melayu, Cina dan India, bahagian pertanian pun ada Melayu, Cina dan India, bahagian estate dan ladang-ladang pun ada Melayu, Cina dan India, jurangnya takkan sebesar macam ni. British don't give a shit about us. So bila diorang memerintah, diorang buat untuk benefit diorang. They don't think about us that eventually kita akan bagi diorang kemerdekaan, that eventually they're gonna have to run their country, and eventually jurang akan jadi terlampau besar di antara tiga-tiga kaum ni. How are they ever gonna live? They don't care about that. They only care about bringing in people, Indians and Chinese, supaya diorang boleh dapat hasil daripada negara kita, songlap duit kita, and take it and go and give it back to the Queen. So, masa kita dah nak merdeka tu, muncullah satu pertanyaan, persoalan yang sangat besar. Macam mana kita nak satukan tiga-tiga kaum ni dan seimbangkan jurang ekonomi yang wujud di antara tiga-tiga kaum ni pada masa itu. Kat situlah wujudnya satu kompromi yang sangat besar dalam negara ni yang dimasukkan dalam perlembagaan kita. Kewarganegaraan penuh diberikan kepada orang Cina dan India tanpa soal, no questions asked. Meanwhile, kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera dilindungi di dalam aspek-aspek seperti pendidikan, perkhidmatan awam dan beberapa benda lain lagi lah. Kenapa kedudukan mereka dilindungi? Why? Kenapa China dan India tak dapat that special treatment?